Dua lelaki warga tempatan ditahan ketika memindahkan 197 kotak berisi daging babi sejuk beku tanpa permit. Rampas tidak mengikut ketetapan permit import serta tidak menepati ciri-ciri kebersihan. Ia ditahan kerana tidak mematuhi syarat import dalam permit yang ditetapkan Makis. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Perak berjaya mematahkan cubaan menyeludup anak babi sejuk beku bernilai 1.40 juta ringgit. Jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di ujung dunia, akan ku rempuhi segala rintangan, biarpun lebah ku bangun. You are my destiny. You are my destiny. You are. Weh Nas, kau boleh tak hantarkan package ni dekat kawan aku? Tapi dia babi lah. Boleh tak? Babi? Bukan kita ambil makanan yang halal saja. Alah, tak apa. Sekali je ni, nanti aku bayarlah kau. Tapi... Diam. Kau buat je. Boleh tak? Tapi kau ada something nak cover kotak ni tak? aku ada kain. Boleh ambil. Kau rembat siapa punya tudung tu? Oh, ni tudung isteri aku. Oh, untunglah ada orang rumah. Alright. Okay, thank you. Okay.
Sekejap semua. Mana lagi satu? Saya ada 2 batch. Oh, saya tertinggal dekat saya punya motor. Oh, tak apa. Nanti saya suruh pekerja saya ambil. Okey, tak apa. Atika. Ya, bos. Pergi ambil sosis lagi satu. Dekat motor dia. Dekat mana? Kat belakang eh? Dekat belakang. Okey, bos. Okay. Lama, tadi aku buat daging babi. Macam mana kalau dia nampak Tapi aku dah cover dah. Maybe tak nampak kot. Aku rasa tak nampak. Dia tak nampak. Oh, kenapa ni? Termenung je. Oh, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Aduh, Mamat ni boleh lupa pula bawa lagi satu kotak. Aduh, tertarik pula selendang. Dah satu hal kena pasang balik. Ini produk berasaskan babi ni. Mamat ni bawa babi dah lama ke? Kena report kat bos ni. Tapi first kena record dulu. Oh. Okey. Keesokan harinya, pemilik peruncit itu melaporkan kepada pihak Jakim. Ya, masuk. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Baiklah, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya nak tanya, Puan. Ya. Kalau barang yang ada babi dengan barang yang saya order dan barang tersebut dihantar sekali semasa penghantaran, macam mana ya tu, Puan? Perkara tersebut tak boleh berlaku sebab dia akan menyebabkan pencemaran silang. Oh, sebab saya punya pekerja nampak pembekas saya ni hantar produk mereka sekali dengan babi tersebut, dengan produk yang saya order. Saya ada bukti, Puan. Okay, Ni baik. bukti ni. Oh, jadi inilah kotak dia, inilah produk dia. Ya. Oh, okey, faham. Okay. Apa tindakan Puan ya? Saya rasa saya akan jumpa dulu dengan pihak atasan saya, bincang pasal benda ni. Dan boleh saya tahu nama pembekal tersebut? Nama pembekal tersebut ya. Nama pembekal tersebut adalah Shade Trading Food. Oh, baik-baik. Bila tarikh yang diorang hantar tu? Selalunya mereka akan hantar produk itu kepada kedai saya sama ada hari Selasa hingga Khamis. Okey, baik. Nanti bila saya dah jumpa dengan pihak atasan dan saya dah apa semua tu, saya akan ambil tindakan kepada mereka. Hello. Assalamualaikum Puan Ainur. Maaf mengganggu. Yo, waalaikumsalam Cik. Ada apa tu? Sebentar tadi saya menerima aduan daripada pemilik Suria Mart bahawa pencemaran silang telah berlaku sewaktu penghantar produk sosis daging di kedai runcit mereka. Jadi apa tindakan kita? Silakan masuk.
Assalamualaikum, selamat pagi Cik Min. Silakan duduk. Terima kasih. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Baik Cik Min, tujuan saya buat perbincangan pada hari ini adalah untuk membincangkan lebih lanjut tentang tindakan yang perlu kita ambil mengenai pencemaran silang yang telah berlaku beberapa hari yang lepas. Baik Cik Min, boleh tak ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana pencemaran silang ini berlaku? Okey, baik Puan. Kes ini bermula apabila seorang pekerja Suria Mart ingin mengambil mengambil produk mereka di transportkan. Semasa dia sedang mengambil produk tersebut, dia tertarik satu selendang dan dia ternampak satu kotak ini mengandungi yang berasaskan babi. Jadi mereka pembekal mereka tu mereka menggunakan selendang tu supaya orang lain tak nampak perbuatan jahat mereka tu. Dan disitulah mereka dapat tahu yang pembekal ni dia menghantar barang yang halal dan juga barang tak halal dalam satu transport yang sama. Berat juga kes ni Cik Min. Yelah, kita pun tak tahu berapa lama mereka buat kerja ni kan. Saya nak tahulah bila ya hari pembekal hantar produk daging sausage ni. Dari segi maklumat yang saya dapat beberapa hari yang lepas, beliau kata penghantar selalu menghantar produk tersebut pada hari Selasa dan juga hari Khamis. Jadi kalau macam tu kita akan mulakan operasi menarik semula produk daging sausage tersebut pada hari esok iaitu 22 hari bulan 1 sebab produk itu dah tercemar kan. Betul. Jadi untuk pembekal pula kita akan kenakan denda dan memberi notis ketidakpatuhan dan memberi nasihat juga kepada mereka atas kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Cik Min. Puan. Assalamualaikum Cik. Saya Puan Aino dan juga pembantu saya Cik Min dari Jabatan Agama Kementerian Islam Malaysia. Jadi Cik bernama Cik Arisa betul? Ya, nama saya Arisa. Kenapa ya? Dari syarikat Syed Trading Food, betul? Betul. Syarikat Cik mempunyai sijil halal, betul? Betul, saya jadi tujuan kami datang ke sini kerana kami mendapat aduan mengenai syarikat Cik. Tentang apa ya? Mengenai pencemaran silang yang berlaku semasa penghantaran produk sausage daging Cik. Ya ke? Betul ke? Awak jangan main-main. Betul, kami tak main-main. Kami mendapat aduan mengenai perkara ini. Boleh kami membahas lebih lanjut perkara ini? Boleh? Mari ikut saya ke ofis saya. Okey, silakan duduk. Boleh Cik ceritakan macam mana proses penghantaran produk sausage daging tu berlaku? Sebab saya tak nak dengar sebelah pihak sahaja. Kami nak dengar belah pihak Cik juga. Okay, baiklah. Saya mengaku kesalahan saya. Tapi beginilah cerita dia. Saya ada suruh kawan saya hantar produk tersebut ke kedai runcit kawan saya. Tetapi saya tidak tahu pula yang boleh berlakunya pencemaran silang antara barang produk halal dan produk haram. Okey, jadi kami tak nak melengahkan masa. Apa yang buatan Cik buat tu memang satu kesalahan lah. Jadi betul. Kami akan memberi notis ketidakpatuhan dan juga kami akan memberi sikit nasihat kepada Cik. Jadi kami harap pihak Cik dapat menerima teguran dengan hati terbuka dan juga tidak melakukan kesalahan tersebut dengan mengulangkan. Okey, baik, saya faham Puan. Terima kasih.